Jadi kita ada dua tajuk, tuan-tuan. Tajuk pertama, Allah ada. Tajuk kedua, jangan takut. Jadi saya nak bincang dulu, ada. Dan ada ni, kalau boleh, supaya rasa. Bukan sekadar tahu, rasa. Tuan-tuan ada rasa tak? Allah tu ada. Ke dah tak ada rasa apa dah? Air dah tak ada rasa, Ustaz. Semua rasa dah hilang dalam hidup air. Contoh. Tuan-tuan sekalian, ya? Rasa. Tuan-tuan pernah rasa sedih? Tuan-tuan pernah rasa kecewa? Tuan-tuan pernah rasa marah? Tuan-tuan kenapa tak pernah rasa adanya Tuhan? Allah ni, kalau tuan-tuan perhati, dia banyak berinteraksi dengan kita melalui rasa. Melalui hati. Kita nak solat, Allah nak apa dulu daripada kita? Hati. Hati yang apa? Hati yang ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu hanya Allah ada dalam hati dia. Ikhlas ni tuan-tuan, bukan ikhlas ada dalam hati. Allah ada dalam hati. Ya, okay, ya? You jangan risau, ikhlas dengan you. Tu kat mulut, kat hati. Hati I pun ada ikhlas. Tak, bukan ikhlas ada di hati. Allah, orang yang ada di dalam hatinya rasa wujud Allah, rasa kebesaran Allah, rasa keagungan Allah, ketika itu dia akan rasa ikhlas.